Dia boleh kita kalah ni. Jom, tu bila dekat Haikal tu. Haikal macam bawah je. Hidup dah. Okey, apa minggu lepas ada 10 nombor. Nombor ni daripada ni lah. Submit ni. Calling 30. Ada agak daripada bawah ni online lah, tapi tak ingat orang nak kena kira balik tu. Lepas tu appointment kat 2, lepas tu present 2. Submit closing. Submit satu, close satu. Submit apa? Salah 2. Submit 2 close 2. Itu 2 ni daripada ni lah. Zakat tu dia junior, tapi naknya aku perlu lama tau. Dia ni obeh lah kali kot tu. Tak dia, tapi aku ni lah, kalau dia ambil hibah 50. Apa yang jahat ke dia. Kalau dia aku rasa dia tak boleh ambil banyak obeh. Dia mana? 334. Tapi aku kita condition tu lah kan. 134. Abang tu 200. Tak boleh tahu kan. Aku 200 aku bagi medical card. Kata tak ni 5 tahun tak boleh guna. Apa-apa pun dah beli. Aku minta 2 tahun tak apa. Tapi aku minta lah condition tu kena, aku nak pergi dia faham. Lepas tu dia ada lah medical card dengan berapa jangan mati lah maknanya jangan mati 2 tahun. Kalau mati tak boleh elok ke? Aku rasa kalau mati accident cover dia 24 jam. Mati je 24 jam ke apa? 24 jam tu kan. Sign dengan deposit je. Sama kalau boleh accident mati dapat. Tak perlu lagi betul? Tak, kan dia kena approve. Dia kena approve. Tak approve dia dapat berapa persen lah. Dia ada persen juga. So daripada satu ni dia dah ada lah medical card lah. Dia ada medical card dengan zakat sekali anak. Lepas tu bila aku present kat dia hibah ni, aku offer dia yang 10 tahun lah. Aku dapat 200,000 punya. So dapat dah RM50 dia. Memang aku tanya dia, hang nak masa ke hang nak jumlah? Jumlah kena ambil 200,000 lah. Kalau masa hang dapat RM50, dapat lebih kurang RM50,000, RM60,000 macam tu lah. Tak nak bayar RM60, RM70 kan. Lepas tu dia kata nak besar lah. Tak buat 20 tu dapat banyak lah. Tak ada bajet bawah ni. Saya ada komit dengan ni tu banyak lah. Kalau 20 tu buat RM120,000 dapat RM50 tak? RM150,000 20 tahun. Zakat dia apa insurans tu? PPAC. Tak, dia ambil dengan cara Malaysia. Zakat dia dah habis. Tapi aku dah belajar satu daripada department dia. Dia ni ada 2 orang dalam department dia. Department apa kita asnaf. Lepas tu macam mana zakat ni? Ada staff. Macam mana zakat ni cerdik tak? Dia macam ni buat lah, banyak buat lah. Banyak cerita bisnes lah tu. Dia macam dia bagus lah. Zakat Kedah ni dia buat satu bisnes asnaf ni. Maksudnya dia cari ada 20 team, dan 20 team tu ada 20 blok tenaga jek baju. Dia pun perlukan 25,000 sebelum akhir tahun ni. 25,000 pasang baju untuk dibagi kepada asnaf. Kalau dia tak buat macam tu, dia kena hire company lah, sampai yang boleh produce kilang ke apa kan. Dia kena bayar lah harga yang letak kan. Macam ni tak, dia panggil budak, dia pun bagi sehari RM30 kan. Geng-geng ni dia ada tempat dia pejek lah. Hari je geng asnaf ni. Dia dapat asnaf ni, dia dapat kerja. Dia pun boleh produce untuk asnaf. Dari asnaf ke asnaf. Apa tu? Macam lah Mustazah buat. Yang kau Zura buat. Dia tak bagi third party, orang lain main buat catering dia, tak buat plan apa. Dia buat dari rumah. Tapi macam dekat dia. Tapi masalahnya lah, tu asnaf ni dia dah kaya dengan dia kan. Tapi itulah dia buat bisnes. Tapi mungkin kan dia sumbang kat badan dia. Badan balik. Naknya tak apa je kalau ikut tu, tapi rule of law tu buat apa tau. Satu lagi apa nama? Sebab dia boleh buat macam tu. Dia bayar gaji, lepas tu keuntungan tu bagi kat badan persen lah. Betul? Tu logik lah. Tapi kalau dia ambil 800,000 tu, tu dah jadi tak logik. Dia kalau contoh dia kena ambil gaji, dia kena declare gaji lah. Dia bukan yang mana. Gaji tak tak apa.
Tapi dah dia urus semua, dia nak beli ni beli, tapi kita faham lah kata semua tu dia untuk badan. Kalau dah ambil gaji 10,000 sebulan tak ada masalah. Tak apa. CEO jadi CEO. Yang kedua, baiklah. Kemarin tu pasal memang ada closing dah itu anak makcik gua. Bini bodoh pok motor. Lepas ni dah keluar dah kak dah. Lepas tu dia tak mau buat macam ni, tak nak kena tukar kan. Lepas tak cukup umur lagi 18 tu dia call rupiah kopi satu 45 hari. Itulah 2k free. Tapi rezeki kau malam waktu closing tu dia buat ni nak kena ambil aku tak macam dia duit guna habis kau tak dia pincin makcik ni. Lepas tu malam ijak call. Abang kita buat ni lagi. Payment lagi, suruh buat payment. Oh ya, tak apa-apa ya. Aku pun dengar buat sebenarnya dia buat dah. Terus kau dah makcik polisi dah approve. Makcik boleh bayar ni. Oh ya kau? Okey, bayar tu. Oh, ada abang dah kena buat, bayar. Aku dah bayar habaq dah. Sampai ni lepas tu dia kata, kok itu ni makcik bayar bulan lepas bulan. Dah dah makcik bayar saat tu dah hujung bulan dah. Aku tak tahu lepas macam tu lah. Aku kira aku. Aku rasa macam dia semalam dia kata hang pi kat abah dah tak. Dia tahu aku ambil duit abah dia. Hang bayar ah. Hang ambil cash kat abah dah. Dia nak beli muka tu pula. Aduh. Tapi gaji dia pencen ni RM6,000 juga apa tau. Banyak macam master. Dia $5. Lecturer. Tak, dia cikgu teka tanam. $5. RM6,000 juga apa tak tahu. Ada duit ya. Ada. Okey. Masa api ni. Learning point Learning point bagi aku untuk minggu ni fast action lah, memang fast action. Fast action, fast result. Betul. So aku nak pergi ni, aku nak Tu atas tu akal. Aku ingat tu aku tulis. Appointment ni dia orang kembali GPS apa? Ni appointment tu aku apa nama? Kalau ikut tu dia actual dia merah. Tapi memang tak kerja pun nampaknya memang tak kerja. Tapi dia okey ha. Tapi aku fokus lah. Bukan aku fokus untuk aku dah target. Ini aku tak boleh sebab aku duduk target Surabaya agak sebenarnya. Aku kena tanam kau macam mana posisi sikit. Begini. Nanti aku crawling. Aku duduk pahannya tu lah ni. Jadi buat aja nak pun bagi ada kan. Kalau aku nak aku kata apa? Nak bawa ke depan pun nanti ni ada tak ni buat ada hidup mai lagi ni naknya. Tapi abang boleh settle ni dulu macam tu lah. Aku katanya tu lah hati aku lah. Minta aku nak pergi. Lepas tu macam kereta ni. Dia pun tak nak. Itu aku dah turun ingat minggu lepas yang Hasnian tu. Yang aku turun awal lah. Yang aku fikir-fikir tak. Lepas tu aku naik ni. Lepas tu aku takut nak balik lah. Kan? Aku balik tu. Aku duduk tengah tunggu dia punya respon tu. Aku turun-turun tak nak. Katanya aku jumpa dia pukul 11. Pukul 12. Tengok dia kata, "Oi, lagi main pukul 2 boleh tak?" Dia tengah buat kerja. Tu aku tidur dalam kereta kat bawah. Aku tak nak atas. Sampai kan. Dah tak kau, tidur perlu. Betul habis tu aku naik bayar dah tutup dah ni, aku pergi main dekat ni. Air kepuk. Tu aku pergi try apa ni? Plus rezeki. Sebab aku ingat dia macam nak tanya-tanya kau awal tu. Yang dekat ni pun. Oh, dekat lah. Learning point dah fast action lah. Clap. Oh yes.